Hai Kak. Ya. Sini jual apa punya? Ini jual kopok gemuk. Kopok leko losong pasar Payang. Terengganu datang. Dari Terengganu? Dari Terengganu datang. Wah. Ini ni 80% isi ikan, 20% tepung. Ini ikan apa ni guna? Ini biasa dia campur selayang, tenggiri, kembung. Oh, semua dari Terengganu lah. Ini semua daripada Terengganu. Okey, Kak bagi saya satu set lah. Boleh. Ini isi ikan ni kita ambil daripada Terengganu. Dia datang dari sana fresh. Isi ikan ni campur. Ada selayang, ada kembung. Campurlah isi ikan dia. So sekarang Kak buat apa? Ini akan nak kena gentil lah. Gentil ni keropok. Tempeh Bulat-bulatkan dia. Oh, so Kak dari Terengganu ke? Ya, saya orang Terengganu. Kak berapa isi guna untuk satu keping? Dalam 43 gram. Oh, Kak boleh tahu berapa berat dia ke? Dan tak ada timbang lah. Dah pandai bajet. Bajet. Dah pandai bajet dia. Berapa lama Kak sudah buat ni? Ini dalam 6 bulan lah. Oh. Gemuk punya keropok dia macam baru lah. Ini keropok baru lagi ni. Dia bentuk-bentuk baru. Bentuk baru. Tapi leko sama lah. Leko sama tapi cuma bentuk lah. Lain. Satu hari boleh jual berapa? Dalam 40 kilo, 30 kilo, 40 kilo macam tu lah. 40 kilo ini ya? Isi ikan. Oh wah. Satu 4 beg. Tak nentulah, kadang ramai, lebih. Tak tu Ada hujung minggu ramai orang. Ada tu lah. Ada. Tu slow Ini satu set RM5 5 biji. RM5 5 biji lah. Terima kasih. Terima kasih.